Okay, Kento hari ini nak tunjuk apa itu Harrier fully loaded. Dia ada full leather, ada digital meter, iaitu 2023 ya. Dia ada digital meter. Follow Kento. Okay, ini dua unit sama, tapi Kento lebih introduce ini unit sebab ini full leather package. Dia ada extra cup holder, lower mileage 14,000 lebih. Ini adalah 25,000 lebih dia punya mileage dia. So ini Kento recommend dua harga sama je, iaitu dijual harga 208,000 223 digital meter unit. Okay, kita tengok dia rim, of course high spec, then ada 4 camera confirm. Dan kita tengok dalam dia. Okay, mileage original dia sekarang 14,097 km sahaja. So of course is JPL lah. Dalam dia masih bau leather lagi ya, masih nampak baru lagi. Dia extra cup holder, dia sudah pasang lah dua lah, kiri kanan. Ini aircon blower punya tempat. Kalau you may drink letak sini ya, dia boleh maintain, dia boleh sejuk. So untuk high spec dia ada full leather package, dia ada memory seat extra dan 2 side power seat. Okay, sini power seat, sana pun power seat. Kalau tanpa full leather dia hanya sini power seat saja, tanpa memory seat. So dia ada full leather. Dia ada itu climate control. Dia mesti nak sejuk panas pun boleh. Jadi dia ada 4 extra thing, iaitu full leather package, memory seat, extra power seat dan ini climate control. Okay. So ini unit ada BSM DIM. Ini DIM dia. Digital inner mirror. Okay, nampak tak? Digital inner mirror. Dia ada HUD lagi. HUD. So ini high spec. Dia tanpa leather, ada leather pun dia ada kick sensor. You kalau ada kunci you pegang kunci, you kick sini saja dia boleh buka. So untuk G-Spec tak boleh. You tekan pun boleh. Okay. Dalam dia ada extra inilah. Kalau you pergi pasar beli ikan ke ayam ke, ini boleh keluarkan cuci. Bukan setiap unit ada, sebelah unit tak ada. Dia tak ada spare tire, dia pakai pump and sealant sahaja. Dalamnya memang bersih, tak ada bau rokok, confirm 100%. Dia ada panoramic roof, nampak tak? Panoramic roof. So ini adalah HUD lah display, head-up display. Ini adalah 360 cameras. So DIM, digital inner mirror, semua full lah. Dan last dia ada ini. Dia ada ni. Ini kita panggil magic roof lah. Dia tak boleh buka lah. Dia bukan sunroof lah, magic roof lah. Dia boleh brightful. Dia boleh clearkan dan dia boleh blurkan it. Itu macam. Okay, ini yang paling full spec Kento recommend. So sebab berminat, beri Roger Kento, beri cuba Hilux 9 tahun. Jumpa lagi. Bye.